Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mati anak Adam ni manusia lah. Bila manusia ni mati, terputuslah amalnya anak Adam, melainkan dari 3 perkara. Jadi tiap-tiap kita ni akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap ia bernyawa pasti akan mati. Cuma Nabi SAW nak beritahu di sini, tak kala kita mati, segala amalan kita terhenti. Nah, masa hidup kita boleh semayang, boleh puasa, boleh pergi masjid, boleh pergi jemaah, boleh sedekah. Bila mati, putus. Tak ada. Nak semayang tak boleh, nak sedekah tak boleh. Dah kita mati. Melainkan salah satu daripada 3 perkara. Jadi insya-Allah siapa dia ada salah satu daripada 3 perkara ni, walaupun dia mati beribu tahun dalam kubur, pahalanya mengalir laksana air deras, mengalir masuk dalam buku akaun dia. Dia tak semayang dah, muka duduk dalam kubur. Dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh sedekah, tak boleh berzikir, tak boleh jemaah. Duduk dalam kubur. Tetapi pahala tu mengalir masuk dalam buku akaun. Akaun si mati. Dia tak buat dah. Bagaimana cara nak suruh pahala tu boleh pada kita, walaupun kita tidak buat amal dah kerana kita masuk dalam kubur. Maka Nabi kata, siapa yang mati di kalangan anak Adam, putus amalnya anak Adam, tak boleh buat dah. Melainkan 3 perkara, walaupun kita tak buat pun, pahala sampai kepada Tuhan punya dalam kubur. Apa dia? 3 perkara. Yang pertama ilmu mana? Yang dia ambil manfaat dengan ilmu. Mana ilmu yang dia ambil manfaat? Contohnya kita belajar. Kita belajar di pondok. Dari satu kitab ke satu kitab. Walaupun satu kitab, kita dapat ilmu. Maka ilmu yang kita belajar itu, kita ambil manfaat, maksudnya kita beramal. Manfaat, mengambil makna kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kita beramal. Nah, orang nak belajar, kita ajar. Nah, walaupun sekadar kita ajar Fatihah. Nak ajar benda lain tak pandang. Ajar surat Muqaddam. Nah, surah Fatihah kita ajar pada orang. Orang tu belajar, pandai baca Fatihah, sahabat kita. Orang tu pandai mengajar, sahabat kita yang beri ilmu. Maka tu guru yang mengajar ilmu kepada kita. Walaupun dia mati jutaan tahun, maka seluruh tuk guru, tuk alim daripada dulu sampai sekarang, pahala dia mengalir dalam akaun dia. Kerana ada murid dia yang mengajar ilmu yang diajar oleh dia. Nah, semua tuk guru. Walaupun sekadar mengajar Fatihah. Jadi, pahala ni mengalir macam air terjun.
macam air sungai. Dianya mati tak ada apa-apa, dah duduk dalam kubur. Maka masa dia hidup, dia belajar, dia mengajar. Dia belajar, dia mengajar. Lama anak murid dia diajar. Mati tok guru tu sejuk, boleh pala. Boleh pala free mengalim. Sampai bila? Kiamat. Sampai kiamat. Maka sebab itulah kita belajarlah sementara kita duduk pondok. Belajarlah sungguh-sungguh. Mana kalau kita belajar, kita balik di kampung satu hari, kita ajar apa yang kita belajar. InsyaAllah bila kita mati nanti, ilmu yang kita ajar. Orang tu baca ilmu yang kita ajar, orang tu boleh pala, tok guru duduk dalam kubur boleh pala juga. Boleh pala. Masuk pala dalam buku akaun tok guru dia semua. Aku boleh mengajar ni kerana tok guru tu lah ajar aku. Tidak rugi. Kan? Tidak rugi. Syaratnya kita kena beramal. Kalau tak beramal tak jadi. Nah, belajar-belajar tak beramal. Hukum kata lain, dia buat lain. Itu terti setakat tu. Ini dia beramal ni, dia kata ni. Ilmu yang diambil manfaat. Dia ada ilmu, dia ajar ke orang. Orang tu dapat manfaat dengan ilmu yang diajar oleh dia. Dia mati, pala masuk. Mengalir. Sebab tu siapa dia pandang mengajar lah. Pandang Quran, ajarlah Quran. Tak pandang Quran setakat Fatihah boleh, ajarlah Fatihah. InsyaAllah bila kita mati, pala tu mengalir. Satu. Walaupun kita ajar ke anak kita apa sama lah. Tidak syarat kata mesti ajar tu kena buka pondok ada anak murid, anak kita sekali. Kita pandai Quran, kita ajar anak kita. Anak kita ni pandai baca Quran dengan sahabat kita yang ajar. Kita mati, boleh pala bila anak kita baca Quran. Walaupun dia tak niat kita pun. Boleh. Satu. Yang kedua, amalan pahala tak putus. Walaupun kita mati beribu tahun. Yang kedua, sedekah yang kekal. Sedekah yang kekal dia panggil sedekah jariah. Contoh macam mana? Sedekah jariah. Contohnya, contoh mudah, kita sedekah buat masjid. Tuai tanah, hak wakaf buat masjid. Tuai tanah. Boleh pala sejuk-sejuk masuk dalam buku akaun. Tuainya mati lama dah. Pala ni masuk. Akhirat besok masuk syurga. Dah pala banyak. Dah sampai kiamat. Selagi masjidnya ada, selagi itulah. Pala tu mengalir macam air deras. Mengalir. Ini tidak sia-sia lah. Kita derma buat masjid. Walaupun RM10. RM10 jah. Kita boleh tabur masjid. Maka duit tu dibina masjid. Kita akan dapat pahala dah. Apatah lagi orang derma sedekah banyak. Itu nak jariah tu. Jadi tak sia-sia. Sekarang ni kita duduk bina masjid etikah. Bila hilang masjid kita, ada masjid etikah. Tak siap. Hasil daripada derma. Orang tu derma, orang ni derma. Nak siap dah masjid. Maka insyaAllah penderma ni. Mana kalau dia mati besok, dia boleh pahala free. Pahala tu masuk dalam buku akaun. Walaupun dia jutaan tahun hancur dalam kubur. Pahala tetap hancur. Tidak rugi. Yang ketiga. Yang ketiga daripada 3 perkara.
Anak yang soleh. Anak yang baik-baik. Soleh ni anak baik lah. Nah, anak baik orang panggil soleh. Kalau anak tak baik orang tak panggil soleh, anak koleh. Hak baik-baik. Nah. Yang berdoa baginya anak Adam. Mu ayah dia lah. Nah, misalnya kita mati. Kita ada anak. Anak kita ni soleh. Nah, anak soleh ni tidak syarat pakai jubah, pakai subai kau panjang. Asal anak yang baik, beramal ibadat. Tidak syarat anak soleh ni janggut panjang, pakai jubah meleret, jalan je mata untuk tengok korang ni soleh ni. Begitu. Anak soleh ni anak yang berbakti pada ibu bapa dan dia buat amal soleh. Maka yang berdoa baginya anak Adam yang dibagi ibu bapa. Kita ada anak. Bila kita mati, oleh kerana kita ada tinggal anak yang baik-baik, sudah tentu dia akan berdoa. Doa apa dia panggil? Doa arwah. Jadi anak soleh ni, kalau dia tak pandai berdoa pun, dia suruh tu imam, tu lebah, tu ustaz, tu guru tolonglah berdoa kaya kita. Nak berdoa sendiri tak reti. Oh, boleh. Nah, kita nak doa arwah tak pandai, kita tak ngaji pondok tak pandai, nak doa arwah. Jumpa ustaz, jumpa tok guru, jumpa tok bilang. Nah, tok imam tolong doa kaya kita tok bilang. Amen. Dan anak soleh, kalau anak tak soleh dia tak suruh orang berdoa. Dia sendiri tak berdoa dah, nak suruh orang berdoa. Jadi anak soleh ni, anak yang berdoa sama ada dia berdoa sendiri ataupun dia minta tolong orang tolong doa ke mak ayah dia. Anak soleh. Nak doa sendiri tak pandai. Dia jumpa orang pandai tolong doa ke ayah kita. Ada anak soleh. Jadi maksudnya apa? Siapa yang ada salah satu daripada 3 amalan ini, seandainya kita mati, bila kita mati nak semayang tak boleh dah, nak puasa tak boleh dah, nak sedekah tak boleh dah, mati. Lagi masjid tak boleh dah. Tetapi pahala mengalir masuk dalam akaun kita. Pahala masuk. Masuk tu dengan salah satu daripada 3 cara tadi. Jadi bagi kita yang masih hidup, yang belum mati, cubalah kita pakai fikir, aku nak buat apa sesuatu yang boleh. Seandainya aku mati besok, pahala mengalir masuk. Apa kita nak buat? Jadi kita yang masih hidup ni masih ada kesempatan. Apalah suatu aku nak buat sebagai bekalan selepas aku mati. Hak kita semaya puasa ni buat dah. Nak suruh pahala mengalir. Kita wakaf tanah ke wakaf masjid ke wakaf kapek ke wakaf lah. Pahala mengalir. Usahalah. Yang pertama, ilmu yang memberi manfaat. Kita belajar. Belajar. Bila kita pandai sedikit sebanyak, kita ajar apa yang kita pandai. Walaupun sekadar mengajar Fatihah. Tak apa. Pilihan yang kedua, kalau apa ni, kita ada anak soleh. Kita ada anak soleh. Kalau ada, kalau tak ada. Dan anak soleh ni bukan mudah dia aku. Nak didik anak, nak pegang anak jadi soleh ni, belum tentu kita dapat.
Walaupun kita berusaha semaksimal mungkin untuk jadi anak kita ni soleh. Nah, kehendak kita sudah jadi soleh, tapi kehendak Allah berkata lain. Ada satu orang ustaz, dia cerita ke saya, dia ada 3 orang anak laki-laki mengedar dadah berlaku. Habis Helio dah berdoa. Inilah hidayah milik Allah. Nah, hidayah milik Allah. Dia kata dia ni tak larat dah semaya hajat. 3 orang anak jatah dia penagih dadah berlaku. Allah. Malu dia kata saya ni subah lagi, piuh lagi, jubuh lagi. Anak buat mana? Ingat mudah ke pera anak ni. Nah, kalau anak kita ni jadi anak yang baik, bersyukurlah kepada Allah. Walaupun dia tidak pakai gaji. Nah, tak kaya walaupun dia susah, tapi dia beriman dengan Allah, syukurlah kita. Syukur. Nah, hidayah ni milik Allah. Kalau Allah Ta'ala tak beri hidayah, usaha macam mana kita pun, kita tak akan dapat. Jadi, maknanya yang kedua ni, orang yang ada anak soleh, alhamdulillah. Orang yang tak ada, apa sesuatu yang boleh kita buat. Nak harap ke anak soleh, tak ada anak soleh. Nak harap ke ilmu, tak pandai nak ajar orang. Maka pilihan terakhir ialah sedekah jariah. Allah Ta'ala Maha Adil. Nak suruh kita ni dapat pahala jariah, pahala berkekalan, walaupun kita tak mampu nak beri ilmu pada orang. Kita tak mampu untuk melahirkan anak yang soleh. Satu cara yang paling mudah. Orang tak ada anak pun boleh, ada anak pun boleh, miskin pun boleh, kaya pun boleh. Apa dia? Sedekah jariah. Inilah adilnya Allah. Kalaulah pahala ni mengalir dengan sebab ilmu saja, bagaimana orang tak ada ilmu? Kalau pahala tu bisa mengalir dengan sebab anak yang soleh, bagaimana orang tak punya anak? Maka pilihan yang 3 Allah Ta'ala beri peluang. Apa dia? Buatlah sedekah jariah. Itulah satu-satu amalan yang boleh orang yang tak ada anak, tak ada ilmu, dia boleh terima pahala masuk akaun dia tiap-tiap hari sampai kiamat. Kerana ada sumbangan sedekah jariah. Jadi bagi kita yang tak mati lagi ni peluang untuk pilih 3 perkara tu. Nah, ada di hadapan kita. Kalau tak mampu cara yang pertama, pilihan yang kedua. Tak mampu yang kedua, pilihan yang 3. 3 kita. Ini usaha untuk kita dapat pahala yang berkekalan. Jariah, pahala yang mengalir, yang berlari macam air sungai, mengalir tak kering-kering, tak ada. Itu jariah mana mengalir. Dan sabda Nabi, sallallahu alaihi wasallam, tiada dengki melainkan pada 2 perkara. Tiada dengki maksudnya tidak boleh kita dengki. Tiada dengki mana tak boleh kita dengki mendengki. Tak boleh. Haram. Tak boleh kita dengki melainkan pada 2 perkara. 2 perkara ini diharuskan kita dengki. Tiada dengki maksudnya tak boleh kita bersifat dengki. Itu maksudnya. Tiada dengki, yang ni tak boleh kita bersifat dengki melainkan pada 2 tempat. 2 tempat ni boleh. Lain pada 2 ni tak boleh. Haram.
Nah. Haram kita pergi. Mana dia? Dua tempat atau dua perkara. Yang pertama, seorang laki-laki, maknanya kita lihat satu orang laki-laki. Seorang laki-laki, kita nampak, kita lihat ada seorang laki-laki mengurniakan dia ke laki-laki oleh Allah akan hikmah. Apa dia hikmah? Ilmu. Hikmah tu ilmu. Hikmah tu mana? Ilmu. Jadi kita lihat satu orang laki-laki, Allah bagi dia ilmu. Allah pandainya dia. Nah, dia pandai baca Quran, pandai baca kitab. Allah Ta'ala bagi ilmu. Jadi bila kita lihat satu orang laki-laki, Allah kurniakan hikmah, yakni ilmu. Hikmah itu ilmu, maka menghukum ia laki-laki. Menghukum dengan hikmah, yakni ilmu. Menghukum dengan dia hikmah, dengan ilmu. Menghukum maknanya dia beramal. Kalau hukum kata haram, dia kata haram. Hukum kata halal, dia kata halal. Hukum kata wajib buat, dia buat. Hukum larang, dia tinggal. Dan mengajarkan dia akan hikmah akan manusia. Ilmu yang dia ada sedikit sebanyak, mengajarkan manusia, mengajarkan dia akan hikmah ilmu, akan manusia. Ini kita boleh deki. Kata contoh ini. Dah. Nak bagi nampak ni. Nak bagi nampak. Jangan keliru. Kita lihat satu orang tu, dia ada ilmu. Nah. Maka ilmu yang dia ada tu, dia suka beramal dengan ilmu dia. Dia mengajar orang pula dengan ilmu dia. Maka kita rekilah ke mana? Deki dari sudut kita nak seperti dia. Tu. Baik. Macam mana kita boleh deki? Deki dari sudut kita nak jadi seperti dia. Kita tengok dia ada ilmu, dia mengajar ilmu, kita rekilah. Ya Allah, mintalah kalau aku boleh ilmu seperti dia. Aku nak mengajar seperti dia. Itu deki ni tak apa. Deki ni tak apa. Kita deki itu kita bukan nak sehilang nikmat dia. Kita deki tengok dia pandai, kita pun nak pandai juga supaya dia. Kita tengok dia pandai mengajar, kita pun deki nak mengajar juga supaya dia. Ini harus. Talinya kita deki begini. Kita tengok dia ada ilmu, kita pun deki hati. Bilalah nak hilang ilmu dia tu. Kita tengok orang tu pandai, kita deki. Bilalah nak jadi gila, nak jadi bengong. Itu tak boleh. Kita deki nak sehilang ilmu dia. Itu haram. Kalau kita deki nak juga supaya dia. Dia ada ilmu, aku nak ilmu. Dia mengajar, aku nak mengajar. Ini harus. Ini tepat yang boleh kita deki. Nah. Kita tengok orang tu duit banyak. Kita pun deki, aku nak banyak juga. Tengok orang tu derma, aku pun nak derma juga kalau ada duit. Tak apa, deki lagu ni tak apa. Talih kita tengok orang kaya, kita deki. Bilalah orang tu nak bengkrak. Tak boleh gitu. Kita tengok orang kaya, kita doa suruh bengkrak. Itu panggil deki haram. Kalau kita dah minta lah, aku nak kaya supaya dia. Tak apa. Itu tak apa. Dan kita nak juga nikmat supaya Tuhan beri dia. Tak apa. Nikmat Tuhan ni banyak. Minta lah dengan Tuhan. Dalih deki ni kita minta supaya hilang.
Itu satu. Dan yang kedua, seorang laki-laki yang mengerniakan dia oleh Allah akan harta. Seperti saya cakap ni. Allah Ta'ala harta dia banyak. Oh, kaya dia. Menego dia kaya. Gaji dia mahal. Dan mengerasi Allah Ta'ala akan dia akan laki-laki. Mengerasi atas membinasakan dia akan harta pada sebenar. Apa maksud membinasa? Yakni membelanja. Membinasa itu maksud membelanja. Istilah membinasa itu bukan ambil gelepah lesungan. Jangan silap. Membinasa ni bukan kita ambil nasi jelota dan letup sapu. Bukan begitu. Membinasa tu kita menghabiskan harta kita pada jalan yang sebenar. Habis tu seolah-olah binasa. Duit aku RM10 habis. Kenapa? Derma masjid. Pada jalan sebenar. Habislah duit aku. Apa? Aku belanja orang makan. Dia panggil membinasa. Yang ini membelanjakan harta pada jalan sebenar. Kita suka sedekah, kita suka derma, belanja orang makan. Maka ia laki-laki yang harta banyak ini. Maka ia laki-laki yang ada harta menafkahkan, membelanjakan daripada sepanjang-panjang malam dan siang. Malam pun dia buat bajikan dengan harta. Kalau jumpa orang malam dia belanja. Jumpa orang siang hari dia belanja. Dia membelanja. Ini dua golongan ni kita boleh dengki. Boleh, harus tidak berdosa. Nampak orang sihat, kita pun nak sihat. Nampak orang kaya, kita pun nak kaya. Nampak orang pakai baju baru, kita pun nak pakai baju baru. Tak apa. Dalihnya kita nak minta nasihat nikmat. Nampak dia sihat, kita pun dengki. Bila lah orang sihat tu nak kena seteruk. Tu tak boleh, haram. Dia doa seorang kena seteruk tengok orang sihat. Tak boleh. Kita minta nasihat. Ni hak harun kita minta nak supaya dia. Dia boleh kita nak, dia dapat kita nak. Bukan nak dia. Nak seperti dia. Nampak tu? Jangan dia nak dia. Nak tengok orang ada duit. Ya Allah, minta lah duit dia masuk dalam poket aku. Tu tak boleh. Dia minta seorang masuk dalam poket kita. Kita minta nak supaya dia. Dia dapat, kita pun nak. Bukan nak rapah dia. Itu. Deki ni dua sebab ni boleh. Mana sebab yang pertama, kita lihat orang tu ada ngaji-ngaji pandai. Pandai dia ajar orang pula. Allah, aku ni kalau ngaji pandai sepuluh dia, aku nak ajar orang juga. Deki ni lah. Deki yang kedua, kita tengok orang tu sihat ke, duit banyak ke. Lepas tu dia duit banyak ni, dia suka sedekah, derma masjid. Maka kita, Allah, kalau aku kaya supaya dia, aku nak buat supaya dia juga. Nak derma, nak sedekah, nak belanja orang makan. Ini harus. Harus. Dan dikandaki dengan dengki di sini, dikandaki dengan dengki ni, dengki yang harus ni. Dengki di sini, dengki yang harus itu, ribtah. Bahasa Arab dia panggil ribtah. Ribtah. Iaitu ribtah. Ribtah ni. Iaitu ribtah. Mencita-cita oleh seorang. Kita lah. Bahawa dapat baginya seorang nikmat. Seumpama nikmat yang ada pada orang lain. Kita lihat orang tu sihat. Maka kita reki dalam hati. Mintalah biar aku sihat seperti dia.
Lihat orang tu senang, mintalah biar aku senang seperti dia. Ini harus. Boleh. Boleh, tidak salah. Nah, dia panggil ghibtah. Mana ghibtah ni dalam bahasa mudah kita nak faham tak? Ghibtah mana? Iri hati. Ghibtah mana? Iri hati. Yang ni hati kita berkehendak seperti dia. Kita lihat dia sihat, kita pun nak sihat. Ini panggil iri hati. Allah iri hati lah, tengok dia sihat. Apa? Kalau boleh aku sihat supaya dia sedaknya. Ini tak apa. Harus. Dan boleh dah. Boleh itu tidak salah. Dan diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ilmu itu pusakaku dan pusaka segala nabi yang dahulu-dahulu, nabi yang dahulu sebelum daripada nabi kita. Daripadaku. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu kepada kita, dia sebagai seorang nabi dan juga nabi-nabi zaman dahulu kala, dia tidak tinggal harta kepada umatnya. Dia tidak tinggal harta. Apa yang dia tinggal? Dia tinggal ilmu. Nah, dia ajar, dia ceramah, dia mengajar. Dia mati, ilmu yang dia tinggal kepada sahabat, harta dia tak ada. Kalau kita pergi Mekah nak cari harta Nabi, tak ada. Nah, kita pergi keliling Masjidil Haram keluar. Mana rumah Nabi? Tak ada. Mana kemutaman Nabi? Tak ada. Tak ada orang berlaku. Nah, tidak apa kita kata kita pergi melawat negara. Nah, kalau kita pergi melawat negara, nah, ni istana diraja. Nah, ni istana Fir'aun kau berapa. Nabi tidak tinggal harta. Tidak tinggal. Dan rumah dia, kubur dia. Dan, jadi batu Nabi kata, ilmu yang kita belajar ni, kalau kita boleh ilmu sepatah selitah, seolah-olah kita dapat pesaka Nabi. Nabi tak tinggal duit, Nabi tak tinggal mah, tak tinggal harta, dia tinggal ilmu. Al-ilmu warasatul anbiya. Ilmu ni pesaka nabi-nabi. Nabi dulu-dulu pun suka. Dia tak ada tinggal harta, kanak dia, cucu dia, bini dia, tak ada. Dia tinggal ilmu. Dia tinggal ilmu. Pesaka nabi dan nabi dulu-dulu pun itu. Jadi kesimpulan bagi kita ni apa? Dan dalam bab kita mengaji ilmu ni, dan belajarlah sungguh-sungguh. Belajarlah sungguh-sungguh. Pasal apa? Manakala kita mati suatu hari nanti, kita boleh terima pahala sejuk masuk dalam akaun kita. Pahala mana? Pahala hasil kita belajar, kita mengajar. Atau pahala hasil kita sedekah jariah, kita mati. Pahala kita derma wak masjid, derma beli tanah wakaf. Semua tu kita akan dapat pahala. Dan kita dapat tengok lepas ada kita mati. Lah ni tak nampak lagi. Nah, dia nampak harta lah. Bila mati baru kita tahu. Mujulah aku sedekah. Mana? Pahala duk masuk. Jadi tidak sia-sia kita derma, kita sedekah. Kan? Sehingga dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aana aliman aw muta'alliman walau bi syurbatin ma'in faka annama banal ka'bata sab'ina marrah. Man aana aliman, siapa yang tolong orang yang mengajar, aw muta'alliman, atau orang yang belajar. Yang mengajar dan yang belajar, kita beri pertolongan.
Walau bisyurbati ma'in, walaupun seteguk air. Seteguk air bubuh dalam lagu. Sikit. Walau bisyurbati ma'in, walaupun seteguk air kita tolong. Beri minum pada pelajar-pelajar. Paka'an nama banal ka'batah. Orang yang beri minum kepada orang yang mengajar atau belajar, seolah-olah banal ka'batah, dia membina Kaabah. Bukan masjid, Kaabah. Masjid ni pak kita ada, Kaabah. Mekah. Seolah dia bina Kaabah, sab'ina marrah. 70 kali dia tukar je buat Kaabah. Dia buat Kaabah tu utuh dia pula buat utuh dia pula 70 kali. Nah, dia tukar buat Kaabah. Apabila Kaabah nak utuh kan, nak seolah-olah. Ini nak ceritanya apa? Besarnya pengajian ilmu. Nah, besar tidak rugi. Nah, setiap titik peluh kita belajar ini, kita akan dapat hasilnya setelah kita mati. Nah, baru kita dapat. Lah ni tak ada apa. Lah ni dapat letih nak ngatu kan. Dia dah rugi. Nah, belajarlah sungguh-sungguh lah. Sementara Allah Ta'ala beri peluang pada kita. Boleh belajar, boleh dengar. Nah, Nabi SAW bersabda, kun aliman. Jadilah orang alim, orang yang mengajar. Au muta'alliman. Tak ada dah nak jadi orang alim. Nak jadi tok guru tak ada dah, lewat dah aku. Au muta'alliman, jadilah pelajar. Kita tak boleh jadi tok guru, kita jadi anak murid. Au mustami'an, ataupun yang tiga, tok guru pun tak, belajar pun tak. Lepas tu, mustami'an, mendengar. Nak belajar ni kena ada kitab, kena tulis. Lepas nak buat kitab tulis, mata tak nampak. Dengar saja pun cukup. Kita pergi pawai mengajar, kita dengar. Kerana tak bawa kitab, mata tak nampak. Dengar. Kan? Dengar aja. Tak apa dah. Jadilah tiga. Tak boleh jadi tok guru, jadi nak murid. Tak boleh jadi nak murid, jadi pendengar. Wala takunir rabi'. Nabi kata jangan jadi orang nombor 4. Lagu mana orang nombor 4? Patah lak binasa. Bapa binasa? 3 perkara tu tak ada berlaku. Atau orang nombor 4. Mengajar pun tak, belajar pun tak, mendengar pun tak. Bila tidak berlaku 3 perkara, bermakna dia ni orang nombor 4. Maka orang nombor 4 ni Nabi kata patah lak, hidup dia binasa. Hidup dia binasa. Dah tak berlaku. Binasa lah hidup. Patah lak, binasa lah hidup. Ini sebab tu, sementara Allah Ta'ala beri peluang. Rebutlah peluang untuk belajar sungguh-sungguh. Dan insya-Allah bila kita mati satu hari, pahala kita belajar, pahala kita sedekah jariah. Nah, ada anak soleh masuk, pahala tu mengalir ke dalam buku akaun milik kita. Tidak sia-sia. Dan dikandaki dengan ribtah di sini, mencita-cita seorang bahawa dapat bagi seorang nikmat subhanahu nikmat yang ada pada orang lain. Hadaki pula tadi tak apa. Dan diriwayatkan wallahu a'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.